Okay guys, hari ni Wan Cina nak recommend satu rim. Okay, satu set saja, bukan 3 set Satu set untuk kereta BMW G Series. G Series termasuklah G20, G30, 5 Series, 3 Series yang paling baru dekat Malaysia. Okay, untuk juga M340 yang kereta sedan yang paling powerful dekat Malaysia. Memang mantap gila kereta tu. Okay, kita tengok apa rim dia kejap lagi. Okay guys, so rim itu adalah Asgar ARF 10. Tetapi biasa ARF 10 yang korang jumpa adalah warna hitam kilat. Ini adalah satu warna yang Wan Cina sangat suka. Okay, tetapi belum dikenal semua orang. Okay, ini rim memang ngam dengan semua kereta. Banyak cantik. Okay, warna ini adalah gunmetal brushed. Okay, so biasa yang korang jumpa adalah hitam kilat. Kejap lagi Wan Cina belanja gambar. Dan juga ini adalah warna lain untuk ARF 10 ini. Okay, ARF 10 ini, kalau brush, kita cakap brush tu, korang boleh nampak muka dia sini nampak macam rim forge. Rim forge dia macam ada brush, dia macam ada tarik-tarik tu sini. Okay, so dia nampak memang sangat kilat. Okay, rim cap dia memang asing macam rim Jepun, memang alloy-nya bagus, kualiti dia. Ini adalah rim flow forming dan juga boleh lepas caliper. Okay, so untuk ini pasang dekat BMW memang sesuai gila. Kenapa? Sebab rim ni design memang kepada Eurostyle. Okay, kalau TE37 cantik juga tetapi tak sesuai macam ini. Okay, so kita tengok berat dia berapa dulu dan timbang dia. Okay. Okay guys, kita boleh nampak berat dia adalah 11.9 kilo sahaja untuk rim ARF 10 ini dari jenama Asgar. Okay, jenama Asgar ni memang terkenal, semua orang dah tahu. Cuma warna ini belum lagi ramai kenal. Sebab biasa nampak memang hitam kilat saja. Okay, kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, ini rim ready stock dekat kedai Wan Cina. Cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.